Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Okey, bertemu kembali lagi kita. So hari ni 19 hari bulan Oktober, iaitu sehari sebelum Deepawali, hari Ahad. So hari ni aku dengan family aku, kami ada ride nak pergi ke Satun, Pak Bara lah sebenarnya. Jadi sekarang ni jam dalam 7.30, kami nak on the way pergi lah. Trip ni 2 hari 1 malam, so kita tak rushing sangat lah. Oh, hari ni matahari terang. Jadi plan pagi ni untuk pergi breakfast dulu dekat Sungai Petani. Lepas tu kami akan naik highway melalui Sungai Petani untuk terus ke Wang Kaliang lah. Duit dah tukar lah, so lagi just nak ambil TM2 dengan TM3 sahaja. Insurans kami beli daripada Betul itu sampai bulan 11 ni baru expired. So kita nak settle TM2 dengan TM3 sajalah. Kawasan sini mereka dah buat roundabout dah, sebab mereka buka lagi kawasan belakang sana. Dulunya ni just belok kanan je, tapi sekarang dah ada roundabout dah. Just sangat ni lah. Pakai roundabout lagi senang. Banyak ada kawasan mereka buka. Jom kita berhenti makan dulu dekat kedai warung Arzila. So ni setup kali ni aku ada letak jaring lah untuk letak baju hujan supaya ada ruang banyak lagi dalam box ni. Sebab nanti bila kita balik shopping nanti kita ada ruang untuk letak makanan apa semua dalam box lah. Dan kali ni kan aku ada letak handlebar riser dan damper. Sebab bila kita pasang box, dia depan dia akan jadi ringan dan senang nak orang kata goyang lah. So aku dah pasang handlebar riser yang ni dengan damper lah, so lebih solid lah. Okay, jom kita breakfast dulu. So dah selesai dah makan. Jam sekarang ni lebih kurang dalam 8.36 minit pagi. Jadi sekarang ni aku duduk belakang pula. Bagi adik aku bawa dulu saya kita tukar-tukar lah. Sebab kalau duduk belakang lama-lama dia mengantuk. So kali ni hampa dapat tengok angle aku duduk belakang lah. Okay, dapat duduk belakang dah, syok lah sikit. Inilah selalunya aku punya setup. Okay, dekat Alana Guru tadi dia ada tulis ni tau, Insurans Thailand. Tapi sekarang ni jam dah 9.20 pun dia macam tak ada orang. Jadi kami nak gerak dulu lah. Ni yang bestnya bila lalu area sini kan, kita lalu tepi laut Yang ni kalau Basong Putih dah pergi countryside lah. Tu Thailand lah kot aku rasa, ujung tu. Thailand lah. Okey, aku dah buka map dah. Yang hampa nampak kan, di sini kita kat sini kan. Kuala Perlis ni kan. So sini adalah bukan Thailand tapi Langkawi. Sini Langkawi. So yang kita tengok tu adalah Langkawi lah tu. Ujung tu adalah Langkawi. Okey. Lagi bos dah.
Pakai gear 3 boleh. Sini pakai gear 2, gear 2. Naik slow. Apa dah? Tak jauh dah. Okay, kita ramai kanan lah. Wang Kelian Thailand. Sama datang ke Wang Kelian Perlis. Jalan ni apa straight saja. Straight terus lah. Saya akan jumpa Caltech lah. Caltech tu last checkpoint. Lepas tu depan tu sikit border lah. Okay, dah settle dah tadi. Ambil borang TM2 dengan TM3. Depan lagi no. Okay geng, so kita dah settle dah. Jadi kita dah masuk. Sekarang ni jam 11.50 waktu Thai. Tapi waktu Malaysia dah 12.50 lah. Jadi sekarang ni kita nak pergi dekat satu kafe ni. Betul area sini ya. Tapi rasa macam besar ni. Okey lah, kali ni kat border orang tak ramai sangat. Dia waktu pagi tu ya orang ramai sebab banyak orang duk queue kan. Masuk awal pagi kan. Tapi kalau pemain lewat sikit, dia tak ramai sangat lah. Actually smooth lah. So jom kita gerak. Tempat yang kita nak pergi ni lebih kurang lagi dalam 4 kilo je. So jom. Okey lah, cuaca pun cantik. Okey, bertemu kembali lagi kita dengan Wang Kelian. Itulah mai itu bulan 7. Sekarang dah bulan 10. Okey lah. Ni open. So Okey, boleh turun. Okey, kedai ada nama ni Baan Swan Todin ni. Jadi kaya parking sini. So jom kita turun ke bawah. Ni lah tempat hari tu yang kami tak sempat nak pergi tu. Sorry kalau muka serabut sebab memang panas gila sekarang ni. So kat sini memang dia ada macam sungai punya scenery tu, ada ikan kat bawah tu. Pakai udang boleh tau. Nak makan apa? Tengok sini. Adik. Yang goreng.
Pincing gila. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Dia sebab apa tak grip je? Dia tak grip lah. Apa beg letak belakang kau? Takut kena hujan. Mana? Beg pusing belakang takut kena hujan. Okay, jom. Kita nak pergi check in dulu. Sekarang dah pukul 12.45 dah. So, jom. Makan tadi kena lebih kurang dalam 290 baht. Boleh katakan macam makan mi celup 3, lepas tu bubuk 1 atau ayak lah. So lebih kurang dalam, kalau 100 baht RM13 kan. So kalau 200 baht RM20. So 30 lebih ke RM40 lah. Kalau itu dekat sini lah, aku tak sempat record. Tapi kat sini lah, dekat kawasan yang aku hampir nak overshoot. Sebab jalan dia memang corner tajam tu kalau papasan lah, tengok. Speed. Lepas tu dia corner macam ni. Tapi time zaman aku pergi yang Krabi tu, time tu dia lagi berpasiak lah. Sebab dia pun ada buat construction dekat depan tu kan. Sini kira okey sikit lah. Dia berpasiak macam area sini. Tak lah. So kat situ tadi, bahaya. Yang time hari tu lah, sebab ada construction, dia sebab ada pasiak sama. Jalan tol dekat Thailand ni kan licin kan. So sini kalau tengok dia tulis tu speed limit 30. So orang tahu dia macam sharp edge punya cornering lah. Terus sharp terus. Dia macam U lah. So bila hampa nampak dia tulis 30 tu, maksudnya hampa tahu dia sharp. Turning dia macam U lah, senang kata. Jalan ni kalau pijak licin ni. Kau dah gesek tengok. Gesek. Gesek kaki. Gesek kaki. Licin gila. Actually sebenarnya jalan tu dah straight lah. Cuma tadi dia bawa masuk jalan kampung tu sajalah. Kita nak tengok dia punya suasana tu. Sebab sebelum ni memang aku straight je. 50 kilo lagi. So macam ni lah. Yang ni Satun Johor Park Gateway ni, dia lepas pada border tu hampa dah boleh nampak dah lah. Jalan lebih kurang ada kot dalam 20 minit macam tu. So kat sini ada gajah. Lepas tu ada binatang ni. Binatang pula dah. Ni kawan ni, dia macam orang tengok unggun api lah. Unggun api, ikan nemo. Ni ikan nemo. Lepas tu ada ketam belakang tu. Yang ni benda apa? Oh ni kerbau. Ni macam warna bulan pun dah. Ni kerbau. Ni ketam. Tapi aku rasa dia pada tak maintain tau situ punya kawasan. Cuma ada guard saja. Ni ada badak sumbu. Badak sumbu ada sini. Lepas tu yang ni ikonik. Sagi dekat Pak Bara pun ada juga macam ikan layar lah, ikan pelayaran lah. Sini ikan tu.
Lepas tu ada udang galah. Dia bagi nama spiny lobster. Lepas tu hermit crab. Ni macam dalam cerita Pirates of the Caribbean tu. Hermit crab. Okay, macam tu keadaan dekat satu Geopark Gateway ni lah. Jom, kami nak ambil gambar pula. Dah settle dah satu Geopark ni. Jadi jom kita sambung belah sana tengok. Macam sudah hujan turun. Belah sini pun dah gelap ni. Tapi okey lah, aku tak nampak awan yang duduk kat atas ni lagi. Jam sekarang pun dah 1:07 minit. Dijangka 40 minit kita akan sampai kat sana lah. Aku tak sure apa boleh nampak ke tak, tapi memang depan tu hujan lebat. Depan tu hujan lebat. So sekarang ni kita gerak dulu. Okay, kita dah masuk dalam kawasan hujan. Boleh rasa dah hujan dah. Okay, memang betul lah tu. Dia tak lebat sangat lah ni. Dia macam baru nak mula. Barang-barang pasport semua dah simpan masuk dalam box lah. So ok, dah secure dah yang tu. Yang tu paling penting kali. Baju basah tak apa, jangan pasport basah lah. Pasport basah habis lebat terus. Lebat gila. Okey. Ni sama 15 kilo gitu. Okey. Kau nak bawa kita lah. Apa kita? Ha. Ni banyak ni. Hujan duk kuih lebat ni. Tapi kalau pagi tak hujan okey lah. Esok awal kita gerak balik lah. Kan pukul 10 tu cakap-cakap makan-makan tu kita balik lah. Tengok macam gaya pattern dia sekarang ni petang 2 lebih ke 3 petang 1 lebih 2 lebih waktu Malaysia. Dan jangan hujan ke border lah. Hujan ke border renyah sikit lah. Sebab kita dokumen tu kan kertas kan. Kertas tu kena handle with care lah. Satu lagi basah satu kerja lah. Okay, dekat sini dia dah tak lebat dah. Hujan pun dah mula hilang dah. Okey, kita dah berpasti dah kawasan hujan. Ni simpang ni nak ambil kanan . Oh, ikut terang . Oh, dia pecah dua lah. Satu kalau ambil kiri, satu patah balik. Kita kena ambil kanan, ikut terang. Okey. Traffic light ni kan. Okey. Ni Pak Bara Port.
Kat sini pun ada masjid juga. Sini hujan berhenti lah sini. Kalau ambil kiri satu dia turun balik. Jadi kita kena ikut laluan terang Selangor lah. Ni dia tulis Pak Bara Port 23 km lah gua rasa. Lipe Island, Koh Lipe 90 kena naik boat. Okey lah, hujan pun dah berhenti lah. Alhamdulillah. Ni Pak Bara Port, awasal 20 minit lah. Hujan pun dah berhenti, jadi kita boleh keringkan pakaian lah. Tempat idaman 7-Eleven. Okay, dah masuk Savory dah sebab nak beli mineral dengan makanan sikit. Oh, seluar basah. Ada kebocoran berlaku. Adik, mari sini dek. Ayak belakang. Saya kena ambil ayak ni. Fahim? Ambil ayak mineral satu. Adik pemik ni, adik pemik tu. Apa? Agak. Agar. Mineral wajib beli. Ambil tu. Dia nama macam dah jadi tapi dia lain. Ayat coconut shake tu ada kat sana. Dia nak tu. Apa coconut shake dah? Protein shake. Apa dah? Itu nama itu yang ni. Dia tulis kat sini tu bukan protein shake. Protein shake dia tulis ni. Macam ni. Ini lah. Ni RM49 ni. 49 baht. RM49 apa pahit semua bang. Abang ambil ni. Ada nak ambil yang mana? Yang lain tu lah. Pisang. Ambil Kode ni lah. Tapi ni lah. Kode Lepas tu ambil makanan sikit lah. Ambil makanan sikit. Oh dah. Pergi ambil. Ambil saja halal tu. Ambil tu lah. Ni halal apa? Ada cuak halal. Pergi. Nampak tu halal produk tu. Adik yang ada halal produk tu. Tu punya nampak kan laut. Tapi actually dia laut yang sama je yang dekat Perlis tu. Ni memang dia buat satu homestay jadi tu memang menghalau terus ke laut ni. Aku punya pun tak jauh mana lah. Ni dia viewpoint tu. Pak Bara viewpoint dengan ikan pelayaran tu. Jadi kita pergi check in dulu. Settle check in baru kita masuk. Sebab dia tak jauh lah. Lagi 1.3 kilo je. Ni satu kedai halal. Ada kopi halal. Okay, papaya mam. Aku buat senang nak U-turn lah. Oh, depan tu ada Savory satu. Mantap Pak Bu. Adik, tu Savory lah. Savory. Untuk adik punya nak beli barang nanti boleh lah. Savory tu. Besar agak lah. Okey lah. Kira lulus lah. Lulus.
yang macam masuk ke celah ni. Ni Marina Resort dek. Marina Resort. Okey. Yes. Ni Bob. A4 A5 Ini sebab Okay, kita dah berjaya sampai dah dekat Marina Resort ni. Kami punya A2, A3. Dia ada A4, A5 dengan A1 lah. Lepas tu dia berhadapan dengan apa nama laut ni. Actually dia boleh juga buat package island hopping. Tapi tadi aku nampak kambing tadi. Mana kambing tu? Oh ni. Kambing pun dah. Kambing pun dah. Jadi kita mau tu cik kambing. Tapi dia kena tambak lah, ada tali. Tapi tengok tali dia macam loose lah. Okay, jom. Ni nak rehat-rehat dulu, sehari baru kita nak pergi ke checkpoint yang seterusnya lah. Tapi sini kalau tengok cuaca macam okey, macam tak okey, sama banyak lah. Tapi yang penting bila kita dah sampai, selamat lah. Okay, nak buat room tour sikit untuk Marina Resort ni. Dia basically bilik yang simple lah. Katil queen, ada TV, ada peti ais, ada juga sikit-sikit ni lah cawan apa semua. Aircon yang paling penting. Switch kat seluar dah bebel. kan? Dah tak dah. Oh dulu. Ni. Ni toilet dah lah. Ada water heater sekali dengan toilet. Okey lah. Untuk harga dia. Handy Okey. Jom. Okey, sekarang jam dah 5 petang dah. Jadi plan kami nak main ke sini. Kau Tungai of National Park ni. Ni tempat dia. Yang orang jalan ni sini. So lebih kurang dalam 9 minit. Hujan pun dah seriat dah. So okey lah untuk kami keluar sat. Dia jalan dia macam one way. Okay, ada kambing di sini. Okay, dia suruh pusing depan tu. Sebenarnya boleh je pancung kanan. Lepas kita jalan explore dulu. Dia bawa ada homestay lain. Ada cek tengok. Patah balik. Tak boleh tembus. So jalan dah macam tu lah. Tadi aku nak jalan one way. Tengok kereta tu jalan macam tu ya. So okey lah. Dia tali dia loose kan tau, kambing ni. Tadi dia ada main sat dekat kami punya guest house ni. Ada U-turn.
Okay, jom kita pergi. Sekarang jam pukul 5:08 petang. Tadi hujan lebat kot daripada pukul 3.30 macam tu. Ni pun dah renyai sikit. So kita nak pergi ni dulu lah. Kita nak pergi kawasan Zusat. Kita nak ambil gambar, buat video apa sikit. Jadi esok kita tak kalah lah. Sendiri nak tengok sunset pun tak boleh sebab ada cloudy. Dia kalau pasar tu, dia dekat Satun tadi, area kita masuk tu, dia punya pasar malam tu. Jadi kalau kita nak pergi pun jauh juga lah sebenarnya. Tapi dia hari Ahad baru dia happening lah. Pasar tu, dia kalau aku tak sure sama ada apa boleh buat aktiviti kat sana. Ni hanya sashimi pun dah. Memang macam Japan punya ni lah. Masuk ke celah ni. Kat dalam ni pun ada masjid juga satu. Oh, tadi mau dengar azan tadi. The Sunset Eco Camp. Selamat datang. Close 6:30. Kena bayar. Kita tengok berapa dek? Ni. Ya, tak apa. Kita tengok for people how much? Yang kena ni bayar. Ha? Mas sini. Nak masuk kena bayar 100 baht. 100 baht tu lah. So 400 ya. 100 baht betul ni. RM13 ya. RM13 ya. Ya. Tu tetap padan lah. Macam mana tak? Ya ni ya. Pok yang jalan ni ya. Sunset je kan? Tak berjalan dekat bridge tu. Ya, memang. Tu ingat free.
Itu kira ambil gambar tu, lepas tu makan tu tak apa dah. Ha? Ambil gambar yang kat ikan layak tu. Makan balik. Hmm. Balik. Okey, situ kalau penapi dia sebab harga turis kot, dia ambil satu kepala 100 baht. Aku ingat kena sikit je, rupanya satu kepala 100 baht. Dan yang kopi betong tu baru pedik kan. So buat satu kepala 100 baht. So dah 4 orang 400 baht lah. Tadi kami makan pun baru 290 baht. So better makan lah. Dia actually dia tak apa sangat pun, memandangkan dia punya cuaca dia mendung hujan macam ni, jadi tak baloi lah sebab tak ada apa sangat yang kita boleh tengok. Sebab kan sunset tak ada kan, sebab hujan kan, dia ditutupi oleh awan. Itu dia aku cakap tadi tu, hanya sashimi memang boleh nampak macam Thai, macam Thai lah, macam Japan punya. Jam dah mulai lebat balik, jadi sekarang ni kita nak pergi ambil gambar sat dekat tu, ataupun esok dua tu saja, tengok mana sampai dulu. Kat mana benda tu? Kita depan ni saja. Tapi dah ada pasar lah pula. Pasal dekat bawah itu. Kau depan ni ya? Aku tak ingat. Oh ni dah. Oh dia ditutupi oleh pasar. Nak zoom tak nampak tak? Oh ni Rimley Cafe. Allahu Akbar. Ni Rimley. Boleh. Jalan, tengok. Masuk. Okay, kami punya dinner dekat sini, Rimley Kitchen and Restaurant ni, dia tutup 8 malam. Sekarang dah pukul 6.30 dah, so okey lah. Kita masuk dulu. Duduk tepi tu boleh. Kita bawa lah. Okay, kami pun dah settle makan dah. Sekarang jam pun dah 6.30. So balik hotel dan rest untuk esok pula. Sebab sini malam tak ada apa sangat. Kami makan dah terlalu kenyang. Apa dah? Lepas pada 7E tu. Tu 7E. Dia tahan. Sekarang dia tengok 7E pun tak lalu lah. Okay, malam 7E ke apa kan. Sebab dia nak kena pusing balik tu malam, nak kena U-turn. Kat depan ni kot kan. Lepas pada habis kena makan ni. Masuk kot sini.
Ada kambing lagi di situ untuk orang makan. Okey, assalamualaikum guys. Selamat pagi balik. Kembali lagi kita. So sekarang jam 8 pagi. So kami nak bertolak balik. Dia macam plan banyak kena cancel lah sebab hujan. Sekarang ni pun kami dah pakai baju hujan dah. Jadi sekarang ni kami nak singgah 7E dulu. Lepas tu nak beli tapau makanan tak siap, letak dalam box. Okay. So memang cloudy lah. Pagi tadi cerah Pagi tadi suasana dia okey. Lepas tu duduk sat je dalam, aku bangun tadi pukul apa 6.5 lebih gitulah. So tunggu sat, hujan terus. So dan tadi lepak kat luar sat. Jadi sekarang ni kami nak singgah 7E sat. Okay, dah masuk dah 7-Eleven. Jadi sekarang ni nak beli makanan untuk kawan-kawan adikku. Sebab nanti mereka ada macam gathering makan-makan kat mereka punya sekolah tu. Jadi sekarang ni adikku nak beli kat mereka burger dengan hotdog lah. Dia pilih dulu. Dia pilih. Ini ya. Ambil lagi. Ni nak try tengok ni. Ni macam yogurt tau. Ada ambil yang burger ke apa? Ambil yang ada coklat lime yang. Abang nak ambil buah. Sekarang ni punya hujan lebat. Sejam dari sini nak ke border. Okey. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Okey, habis minyak dulu. Jalan gelap gelemat tu. Kawasan Bakbara viewpoint tu semua hujan lebat je lah. Jadi sekarang ni kita cepat-cepat balik lah. Takut sagi ayak dah naik semua kan. Sebab hujan dari pagi sampai ke petang rasanya ni. Sekarang jam pukul berapa? 8.30. 8.30. Ni kalau main naik kereta okey lah kan. Musim-musim ni kena main naik kereta. Kawasan sini, kawasan naik kereta okey lah. Cuma dia punya kawasan apa nak U-turn apa semua tu dia macam apa, akan cari yang proper U-turn punya lah. Dia bawa lalu jalan shortcut. Okey. Dekat kawasan sini macam okey sikit lah. Dia dah macam redah lah, tak lebat macam tadi dah.
Okey. Sebab 3 minit kanan Sini okey sikit lah. Dia tak lebat macam tadi lah. Tak ada tu lebat betul. Okey, kita dah sampai dah dekat kedai minyak Bang Chap. Jadi kita nak isi minyak. Bukanlah aku nak isi minyak, parent aku nak isi minyak. Kat Thailand ni kena extra careful with dia punya tar. Okay, dah settle dah. Motor parent aku isi minyak. Lepas tu motor aku pun angin dia macam kurang. So aku dah tambah dah angin dekat sini. Aku ingat kat sini tak ada tempat pam angin. Punya ada, tapi dia memang tersembunyi sikit lah. So angin pun dah settle isi. Bayangkan lah, daripada kalau aku tengok motor ni, dia punya requirement dia 29 PSI based on yang dekat kita punya rantai tu kan, cover rantai tu kan. Sebab motor ni dia standard, so kita ikut standard punya setting lah. Lepas tu bila aku cek-cek, no 17 kurang setengah tak ada. Betul lah, rasa lembut macam dia jalan pula macam ni. Jadi dia rasa kita macam tak ni sangat lah. So aku dah isi dah angin, so kita good to go. Jadi plan dah sekarang ni sebab hujan balik lebat kat sini. Jadi kami nak makan balik dekat kedai yang semalam tu. Sebab apa? Sebab dia boleh, dia makan outdoor lah senang kata. So kalau macam kedai, kalau macam kafe yang jenis seat span tu, tu tak boleh sebab basah nanti kesian kan. So kita pergi kedai yang memang seat kayu, kita boleh duduk kat outdoor tu. Okey lah sikit. Okay, jom. Sekarang jam pukul berapa? 9.17. Okay, kurang lagi dalam 45 minit ke sejam lah nak sampai. Sebab kan kita gaya pemanduan kita macam ni kan, dah bawa dalam 65-70 km/h ni. Okay, kita nampak lagi sekali. Ada turun lu? Nak boleh turun. Sebab lincin. Okey. Dia kat sini dia agak lincin, jadi kena turun dengan penuh berhati-hati. Kedai semalam juga Baan Suantudin, dekat dengan border. Slippery. So kami baru settle makan. Sekarang 11.23, 11.30 lah senang kata. Dan alhamdulillah hujan dah slow dah sikit. Jadi sekarang ni kita nak push ke border lah. Dan sekejap lagi maybe ayah aku dia nak beli sedikit souvenir lah, nak beli bag. So kita kena push dulu. Sebab lagi nak ke border 5 minit macam tu je. Settle semua siap. Sebab sekarang ni yang concern aku, the main concern adalah pasport dengan dokumen lah. Kita punya keran dengan kita punya TM2 dengan TM3 tu. Okay, kita dah sampai dah kawasan border. Nak tengok ada orang melega bag tak? Motor parking depan. Dekat sini beli pulut 45 baht saja. 45 baht saja beli pulut. Murah tu. Jadi sekarang ni kita parking sini set untuk settlekan dokumen. Okey, dah settle dah, kami keluar daripada border. So semua tak ada masalah apa. So semua cun. Jadi sekarang ni kita nak teruskan perjalanan balik lah. Sekarang ni jam waktu Malaysia sekarang ni pukul 1 tengah hari. Okay, jadi thank you so much for watching. See you guys on the next video. Okay, bye. So ni kat sini lah. Tu Wang kalian. Okay, bye bye.